Assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku dengan wife on the way ke trip ke Pulau Tioman. So ni first time aku dengan wife pergi Pulau Tioman ni. Ni. So sekarang kita ada dekat JT Teluk Gading. Semalam on the way ke sini kita orang gerak awal lah. So kita overnight dekat area Rompin. Tapi dalam perjalanan daripada Gombak nak ke Rompin tu, kita orang lalu jalan Ulu Langat. Mencabar. Memang tempat racing lah. Tempat racing, tempat drifting kat jalan tu. Jalannya memang berselekuh-selekuh, berliku-liku. Tapi alhamdulillah nasib baik, tak jadi apa-apa dalam perjalanan. So kita tengah menunggu orang ferry datang lah. So apa-apa kita sambung di pulau nanti. So pada yang belum subscribe. Ciao. Lambai sikit. Okey, lambai sikit. Sini. Apa? Lambat. Keluar frame dah pun. What's up guys? Selamat sampai ke Tioman. Pulau Tioman. So aku first time lah sampai kat Tioman ni. Okey kak. Tengok keadaan laut dia cantik kak. Cuma beza dia pasir dia tak boleh putih macam redang kan. Tapi cuaca dengan clarity air okey lah. Bagus lah untuk snorkeling ke, nak scuba ke. So aku sekarang ni dengan geng-geng Kowe One Team. Ni lah. Ni semua geng-geng One Team lah. Yang tengah tunggu masa nak check in dulu. Okay, apa-apa nanti kita sambung lagi. Alright. Welcome back guys. Okay, so hari ni kita akan stay dekat sini. Okay, Damai Tioman Resort. Damai Tioman Resort. Sekejap aku tukar kamera, tunjuk tempat dia. Okay, Damai Tioman Resort, tempat yang kita stay. Dia yang paling hujung sekali lah. Bila sampai dekat area sini, dia yang paling hujung sekali dan warna putih dia. So tempat dia macam ni lah. Keadaan sekeliling ni Damai Tioman Resort. Ini ada Damai Tioman Resort. Ini pemandangan dia. Ini mungkin tempat makan breakfast ke. Ni kenal tak? Ini wife aku. So semua tengah baru sampai, belum check in lagi. Tengah nak makan-makan. Kan? Air laut memang cantik, biru. Memang cantik lah air laut dia. Ni dia punya pantai ni. Okay. So apa-apa nanti akan tersambung balik for the next video. Okay, ciao.
Assalamualaikum. Okay. So sekarang aku dah ada dekat tempat penginapan lah. Damai Tioman Resort ni. Okay. Ni aku belanja kau view tempat aku. Nampaklah sikit laut kat situ. Tapi tempat ni atas bukit ni. Sebab tadi kita nak lalu sini kena lalu atas bukit. Lalu atas bukit. Atas bukit. Agak jauh sikit daripada pantai. Itu pun kena depan sana je dah pantai. Sana tu dah pantai dah. Okey lah tu. Tak ada lagi. Petang ni aktiviti ada game. Tak tahu game apa. Tapi ada game lah. So tengah tunggu sebuah kita siap-siap memang. Game yang aku tunjuk kau dia punya keadaan. Okey. Ini tempat dia. Aku tinggal di belakang tu. Di tempat ni macam perkampungan lah. Perkampungan style sikit lah. Dia bukan macam dekat area Redang tu memang nampak apa beach punya resort kan. Kat sini more tu pada perkampungan lah. Perkampungan village style. Nampak? Macam village style sikit. Ini tempat dia. Kita tunggu wife aku tak siap-siap lagi. Itu tengah hari kot. Panas ni. Tahu mana nak pergi. Okay, kita sambung balik. Bye. Okay. Sekarang nak pergi jalan-jalan dekat JT je. Jom. Tengok apa ada dekat area JT kot. Kita jalan-jalan je. Cantik pemandangan. Kan dekat sini dia macam kampung style sikit. Kampung style. Komodo. Ada buat kat sini pun biawak pun ada dah. Biawak di mana-mana saja. Biawak. Ada. Sebab tu bersih sebabnya alam flora yang bersihkan. Tapi kat sini dia ada lah. Ya, tong sampah alam flora. Tapi satu kat sini dia yelah ada kafe, ada tempat makan semua. Semua lengkap. Kalau macam Redang tu memang more to resort style lah. Memang pantai dia memang resort. Ini macam kampung-kampung sikit. So kita nak pergi kat JT. Jalan-jalan kat JT tengok apa ada. Tengok keadaan di JT. Saya lapar. Ya. So aku belanja kau pemandangan depan. Cantik kawasan dia. Klinik biasa, kampung genting. Tak nampak macam resort, tapi nampak semacam sebuah kampung.
Memang perkampungan ni. Kampung Genting nama dia. Kat sini ada beberapa kampung. Sekejap. Ni belanja map. Nampak? Ni kita sekarang kat sini. Kampung Genting. Nampak? Dia lagi tu Kampung Tekek. Jadi juga ada Kampung Tekek, Kampung Salam. Nak makan tak payah fikir. Jalan kaki je. Tapi yang penting duit kena ada. Tak ada duit, Di dekat QR ataupun cash. tak ada duit makan angin. Petik buah mangga lah. Buah mangga banyak. Makan angin lah ni, makan angin tu tak ada duit. Ini jalan masuk nak Wah, mengambil ni Island Reef Resort. ke jeti lah. Depan tu jeti dia. Jeti dia panjang juga lah. Sepanjang jeti ni ada kedai-kedai. Kedai-kedai ni juga Banyak kedai. Banyak pilihan. ada kafe latte semua. Ada restoran. Banyak pilihan lah. Rasa-rasa malam dapat ni mesti heboh. Mesti hidup malam dapat ni. Keadaan. Sekarang jam pukul dekat pukul 2. Memang terik. Nampak? Ni Kampung Genting. Di suasana ni apa-apa benda yang ada kat area Pulau Tioman ni semua ada kat sini. Jadi rancang percutian anda. Lagi satu, ingat khidmat masyarakat ni, kerendahan itu anugerah, kebersihan itu tanggungjawab bersama. Jangan lupa nampak. Dirty dia. Okey lah, nak buat lah. Film ni, first time datang. Biasa aku masuk Redang ni. Jom, Ya. jalan pada jom. Pertama kalinya menjejakkan kaki ke Tioman. Apa dia? Pertama kali je kat kaki kat Pulau Tioman. Tak pernah pergi kan? Kita betul tengok apa ada kat bawah. Tengok ikan-ikan ada tak? Ikan-ikan ke mana tu ternampak penyu ke. Okey, apa yang aku boleh katakan sekarang, laut dia kalau compare dengan Redang. Redang, rasa Redang biru sikit lah. Biru lagi lah kan. Yep. Dia tak berapa nak biru sangat. Tak tahu sebab mungkin faktor hujan ke apa ke. Air dia a bit macam cloudy lah orang cakap. So tak berapa nak ni sangat. Ada ikan? Tapi tak banyak. Macam bagi tadi. Adalah. Tak tahu kau nampak tak ikan tu. Tapi ada lah ikan. Rasa ikan pun menyorok ni, panas ni. Duduk Lepas bawah. terik. Bawah jeti ni Dia kot. banyak bawah jeti. Betul? Untuk bawah jeti banyak. Tu. Ada beberapa ikan lah. Nampak? Tapi daripada atas dah nampak ikan tu clear lah. Boleh lah kalau nak mandi ke apa ke. Wah, tu.
Anak ikan? Oh, Tu. Nampak tak? sini clear. Beribu-ribu anak ikan kat situ. Bang, itu ikan apa? Ikan todak ke? Itu yang panjang tu? Todak Ada ikan todak tu, nampak tak? Yang panjang tu. Rasa macam nak terjun dia. Tu anak ikan, nampak? Nampak tak anak ikan? Tak ada roti. Kau ni tak boleh bagi roti. Ikan todak tu. Tu. Ikan todak yang panjang tu. Mana ikan ni? Ya. Kalau Tioman. Belakang tu ada bukit. Dia boleh panjat bukit tu kalau korang nak. Boleh hiking. Memang ada package hiking. Dia ada puncak-puncak apa aku tak ingat apa nama. Kalau nak tengok puncak tu rasa boleh check dekat Raya TV. Raya TV channel ada pergi naik tengok puncak. Ni nampak mana ikan. Banyaknya anak ikan. Kat sana ada lagi tempat resort. Zoom lagi. Ada ikan lah. Belanja gambar 360 ni. Nampak? Okay, so ni aku nak pusing-pusing dengan wife aku. Banyak anak ikan kat sini. Lepas kita sambung lagi. Kan? Kan bermain lah dia kuning. Ya, ada main lah. Main kuning. Main lah. Ya, kita masuk final lah. Belum lah. Orange belum.
Okey, masuk dalam air. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us Nice. where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Kat sini kita ada data radio. Data radio tu hanya tempat bergambar sahaja. Kalau macam Langkawi, I love Langkawi, ini I love Pulau Tiong. I love Tiongman, dia ada Pulau Tiong lah. So kalau nak bergambar, korang boleh jalan ke kanan. Dalam 5 minit kita jalan kaki. And then kita akan ke museum. Museum tu bangunan warna putih bunga biru. Masuk secara percuma sahaja. Dalam tu ada pameran dengan kepala yang pernah singgah dekat Naik ferry. Weh, orang naik speedboat lah, bukan naik ferry. Arif naik ferry ke? Arif naik ferry. Aku tak. Dapat kepala naik. Oh, Zik, bagi dia makan Zik. Oh, sedap. Oh. Ikan pun pandai makan keropok, Abang. Sedap lah ni. Hello. Penyu tak ada penyu? Penyu itu tempat penetasan penyu. Pelepas saja. Oh, tapi penyu tak ada. Ada juga area di sini.
Okey. Kesian abang